Hari ni Apek dekat Kuala Selangor. Ada apa? Ni nampak tak? Rumah cantik dengan Dian episod yang ke-7. Tak sabar nak tengok. Jom. Assalamualaikum. Puan Azian kan? Ya, tahniah Puan. Rumah Puan terpilih untuk rumah cantik dengan Dian. Ini pemberian daripada Puan Dian untuk rumah Puan. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih Puan Dian, Apek and team. Thank you so much. Jom masuk. Jom. Jom. Kita tengok. Lama. Masuk dah nampak frame kita. Masya Allah Puan. Cantik rumah Puan. Alhamdulillah. Terima kasih Dian Furniture ilhamkan dekoratif Puan yang sangat cantik untuk rumah kediaman kami sebagai lah. Terima kasih Dian. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah masuk tadi dah nampak mermaid russet brown. Tapi yang ni custom. Yang dikasihkan lah. Dan tentu cantik dan the first selected kami punya family lah. Bila masuk kita punya Dian tu, kita nampak ini dulu. Alamak. Tapi rumah akak ni sebenarnya akak boleh ceritakan sikit. Konsep rumah akak sebenarnya konsep apa? Okay, sebenarnya rumah ni kita orang simple je dek. Kita minimalis, kita nak konsep yang monochrome. Colour dia semua you tengok senang nak merge. Especially bila kita masukkan you all punya produk ni, kita nampak dia memang sangat dominan dalam kami punya sikit rumah yang comel ni lah. Alhamdulillah. Walaupun comel tapi rumah akak ni antara rumah yang dia simple tapi wow. Alhamdulillah. Tu saya nak tengok ini. Ini yang paling memukau ni bila masuk rumah. Lama Puan. Tadi dah nampak mermaid, sekarang ni kita nampak pula Emilia Raya edition pula. So macam mana Puan? Bila dah jadi antara yang pertama lah Grab Emilia Raya kita. Emilia Raya ni kita orang pilih sebab dia sangat dalam mula-mula memang tarik minat akak dengan abang lah. Okay, untuk mana-mana awak waktu kita datang tu kita tak ada idea pun nak buat macam mana, tapi kita buat DIY. Once kita dah kata okay confirm kita nak ambil design ni, akak dengan abang pun dah start kita konsepkan rumah ni. Memang actually rumah ni memang konsepnya DIY kami buat husband and wife. So you nampak surrounding ni adalah usaha sama-sama lah. Gitu. Lepas tu kalau awak tengok memang semuanya touch by akak dengan husband lah. So everything daripada drawing sampai konsep, semua ukur saiz kita yang hantar sendiri. Kita buat sendiri, production semua kita sendiri. Daripada drawing? Akak boleh lukis? Yes, kami boleh buat drawing. Macam mana tu Kak? Sebab dia kan ada drawing tu kan, dia ada layout dia semua tu kan? Kami buat plan AutoCAD semua sendiri. Kami buat drawing, kami ada alat. Sebab mungkin kelebihannya abang adalah husband adalah orang teknikal dan akak juga orang teknikal. Teknikal tu dari segi apa sebenarnya? Dia ada background dia ke? Honestly, husband background dia architecture. Akak sendiri pun memang landscape architecture background kita. Kita ada art and design punya digital. So memang dia buat 3D laser semua dia buat. So bila kita tengok you all punya produk, kita nampak sangat detail dia ni. The first thing kita try waktu pasang, lepas one hari you install dekat kita punya rumah, nak kita try baca Asmaul Husna. Dia siap boleh nyanyi. Masya Allah. That means kalimah kaligrafi ni sangat detail dan jelas. Subhanallah. Sebab kalimah-kalimah kita ni bukan sekadar hiasan. Betul. Dia sebenarnya untuk orang kata reminder, untuk bacaan juga untuk seisi keluarga. Tapi akak memang hebat akak. Sebab orang kata apa? Rumah dah cantik tapi rupanya sentuhan daripada arkitek bergabung dua. Alhamdulillah. So Puan, ada lagi tak ruangan yang Puan nak tunjuk dekat tim Apek hari ni? Tak sabar nak pusing rumah akak ni. Okey, tapi ada satu sudut yang akak nak share dengan awak lah. Apa kreativiti selain ada dekat akak dengan husband, anak-anak akak pun ada. Di mana? Okey, jom kita tengok. Ada lagi. Warna chrome. Maksudnya, ini kira macam living hall lah kan? Inilah ruang yang ada setakat ni, tapi ini memang favourite kawasan akak, anak-anak dan juga kalau family members datang memang kami berkumpul kat sini lah. So dekat sini kalau awak tengok dia tak ada baki, sofa semua tak ada. Sebab kids akak kecil-kecil lagi, ada 3 tahun semua kan. Tapi kalau kecil-kecil pun ada sofa 3-seater pun dah memadai lah. Inilah ruang main dia, ruang dia tengok TV, ruang dia wrestling dan sebagainya.
So akak nak tunjuk dengan awak tadi kan, yang istimewanya tu ni lah. Awak tengoklah benda lah ni. Ada collection. Sekejap kakak. Tapi kan, saya tengok TV baru ke? Ini kat TV baru. Ini ada screen protector ya. Screen protector ni. TV pun ada screen protector? Awak jangan tiba-tiba anak akak berminat nak melastik. Aja. So, alaihi wasallam nanti. So, memang kita customkan untuk screen protector TV. Ini kalau kabinet-kabinet ni macam mana pula kak? Ini ada drawing sendiri ya kak? Ni actually kita buat drawing sendiri, kita ukur sendiri and then kita hantar dekat kilang. Kita submit untuk diorang pasang saja. Alamak. So dekat situ banyak lah kos kita boleh jimat dan kita rasa macam lagi puas hati kot sebab kita buat sendiri kan. Betul. So kalau awak tengok sebenarnya tu ruang tertutup tu sebenarnya kita sembunyikan aircon punya kompresor dalam tu. Dalam wardrobe ni, kompresor aircon kat dalam ni? Dalam ni dia ada satu box aircon ni. Ni box aircon dalam ni. So awak tak nampak kan? Awak nampak macam akak punya wardrobe je, akak macam rahsia. So semua adalah hidden sebab kita tak suka benda yang anak akak boleh tarik-tarik ke apa tak. I see. Tak nampak wire-wire yang terjuntai ke mana-mana dekat rumah ni. Macam Emilia kita pun sebabkan akak dah memang plan daripada awal. Tu yang nampak fluted pun cantik, kemas, wire pun tak terjuntai, memang kemas. Ada reason sebenarnya di sebalik tu. Ya memang kita tak nak ada benda yang nampak kalau terjuntai kan macam sakit mata kan. Lepas tu akan attract budak nak tarik, nak main, bahaya pun ya. So bila kita nak design tu kita bincang, okay bang, everything is smooth, surface dia rata, flat areas. And then inilah hasil cita-cita kita. Allah, tadi macam puan cakap tadi, sakit mata. Saya rasanya mata-mata arkitek ni yang sakit. Right. So macam mana? L-box ni pun buat sendiri lah? Okay, L-box ni kita panggil kontraktor untuk buat. Tetapi warna hitam, combination, semua kita cat sendiri Wak. Kita cat ya warna hitam tu, bersepakat bersama untuk cat. So kalau awak nampak dia macam kita frame kan rumah ni. Betul. Kita ada border line lah. So bila buat macam tu kita rasa macam kita berada dalam satu ruang yang eksklusif lah. Walaupun kita berada ruang yang sangat kecil, tapi nampak tak? Impact dia Alhamdulillah macam mana nampak. Betul tu. Nampak tak? Sebab tu orang kata bila tangan arkitek yang masuk campur ni, walaupun ruangan tu nampak kecil, tapi kalau kena tangan yang betul, insya-Allah ruang tu nampak lebih minimalis, lebih eksklusif. Cantik nanti. Tu saya tak sabar nak tengok yang tu kak. Itu apa ceritanya? Yang ni. Akak suka Lego ke? Actually sebenarnya ni support aktiviti anak-anak dengan husband lah. Kalau cuti selalunya anak-anak memang request nak buat aktiviti. So the first activities yang kita akan buat pasang Lego bersama-sama. Alhamdulillah. Kalau untuk aktiviti husband and wife, hias rumah kan. Tapi kalau ada anak-anak pun ada aktiviti. So kalau awak nampak collection yang akak ada ni, Avengers lah the first, nampak tak ada Batman lah. Ini kesukaan anak-anak lelaki saya. Yang atas tu semua konsep flora lah. Awak nampak ada bunga dan sebagainya. Tapi semua ni adalah Lego. Kiranya anak-anak puan lah yang memang assemble semua Lego ni? Ya, dan sebenarnya waktu pasang Lego ni, diorang kan kena baca plan. Sebenarnya kami melatih anak-anak kami untuk faham mana nak buat Lego tu. Jadi dari situ kita proses dia untuk faham dan susun supaya menjadi satu objek yang seperti dalam gambar. Favorite anak lelaki saya yang last tadi lah, umur 3 tahun. Tapi Lego-Lego ni pun bukan Lego bawah 100 ni kan. So far inilah yang kesukaan yang kita support lah as a parent. Tapi saya sukalah cara akak mendidik anak-anak dengan husband kan. Dia macam kata, macam akak cakap tadi lah, melatih. Dia sebenarnya point dia sebenarnya nak melatih anak untuk fahamkan dan sampai objektif dia. Ya, betul. And then setiap orang punya hasil kita letak lah. Macam ni ada kakak buat, adik yang lelaki tadi buat, yang atas sekali ayah yang buat. Betul, nampak? Orang kata apa? Cara akak dengan husband latih anak pun saya boleh katakan kreatif juga lah. Sebab siapa sangka dengan Lego ni orang just nampak macam mainan. Budak-budak kan suka mainan, secara kasarnya macam tu. Tapi serupanya boleh juga menjadi latihan untuk diorang. Okay. Jom akak, kita nak tengok yang kita punya signature tu. Okay, jom let's go. Alright. Ini island table pun ada? Ni sebenarnya konsep dia adalah small bar. Tapi kita buat konsep dia island sikit, ada small bar ni. Ni dah mestilah king punya hasil kerja kan. Kalau tadi anak-anak, ini king je. King punya hasil kerja. So dia duduk kat center kita punya ruang ni lah. Ini sebenarnya ruang untuk anak-anak kadang-kadang menelaah lah kat sini. Sebab kita dekat dengan living room, kita di sini dan ada kitchen kan.
So kalau tak sempat nak pergi go through, kita dengar dari jauh je, kita monitor anak kita buat kerja sekolah. So inilah kita. Level akak dengan husband akak punya apa fikir luar kotak tu saya tak boleh brain lah. Sebab biasanya orang buat makan je ni. Tapi nampak untuk anak-anak pun masih function lagi. Okey kak. Ini dah settle. So saya nak tengok yang dapur boleh? Boleh, ada istimewa daripada Dian bagi waktu kita beli yang dua ni. Item yang istimewa tu. Jom. Alright, jom. Okey, jom. Wish, nak masuk dapur pada kita pintu. punya ruang tamu ke dapur kita. Oh, Inilah. tapi agak rasa macam tinggi sikit lah. Ini sebenarnya kita tambah sikit lah. Oh, tambah. Kita tambah. Sebenarnya kalau ikutkan dek, dapur dia sampai situ je. Rumah ni tak besar. Rumah ni cuma 24 kali 68 saja. Cuma kita tambah untuk keselesaan family lah. Sebab kitchen ni nadi utama sebenarnya dalam rumah kan. So kalau nadi utama, tak tentulah special from Dian, kita letak kat ruang utama kita juga. Raudah biru kita kat situ. Walaupun ruangan tambah, tapi saya rasa sangat convenient lah. Dengan orang kata ruangan dia cukup dengan dapur. Dia kat belakang pun ada view dia lagi. Masya-Allah kak. Ni ada kuih. Okay, kuih lagi nanti lepas kita habis, kita makan sama. Itu yang nak dengar tu. So kak, kita pergi soalan pertama lah. So kita jawab secara santai je. So soalan pertama, apa konsep rumah yang akak dengan husband impikan? So far, akak dengan husband impikan kediaman kami yang selesa, tidaklah mewah tetapi sekadar boleh memberi keselesaan, ketenangan pada saya, family dan orang yang datang ke rumah kami. Oh, Alhamdulillah. So soalan kedua, dalam banyak-banyak item kita dekat galeri, macam mana Emilia Raya ni boleh jadi pilihan akak? Sebab dia sangat menarik perhatian akak dan juga husband datang pada waktu itu, dan kita rasa dia boleh bagi wow karakter dalam kediaman kami lah. So kami pilih Emilia Edition Raya ni special untuk kediaman kami kat sini. Sebab asal-asalnya beli mermaid kan? Ya, asal dia datang ambil satu je, tapi bila tengok yang kedua lagi jatuh cinta. So tak boleh duduk lama-lama, makin lama kat Dian Gallery makin banyak, jadi kena balik dan lock terus untuk Emilia. Alhamdulillah, beli dua dapat satu lagi. Yalah, dapat tiga je. Thank you Dian Signature and team untuk Emilia dan juga special edition Raya ni. Thank you so much. Alhamdulillah. Macam mana experience akak dengan servis kita daripada dekat galeri lagi sampailah siap pemasangan? Alhamdulillah, sangat-sangat berpuas hati dengan Dian and team. First kita datang galeri pun dah sangat ramah. Dan kita rasa macam wow, Apek sangat menyantuni kami dengan baik, dan dia juga datang hari ni untuk shooting special edition ni untuk rumah cantik ni. So far servis sangat bagus daripada tim Dian. Lock the date tu sangat laju dan juga servis tu sangat teliti daripada kita booking, final confirmation dan sebagainya. So far kami sangat berpuas hati daripada tim Dian yang serve pada kami di kediaman kami. Terima kasih Dian and team. Alright, so last kali kita nak tanya apa pesanan akak dekat akak abang dekat luar sana yang belum lagi sampai dekat galeri. Lagi-lagi ni nak raya kan. Siapa yang belum di luar sana sampai ke galeri Dian, boleh datang ke galeri Dian. Jadi juga salah seorang pembeli dan memiliki special edition daripada Dian. Sebab pada kami dia sangat teliti, hasil dia sangat seni tinggi. So jangan lepaskan peluang, nikmati keindahan ibadah yang ada bersama-sama Dian untuk kita lebarkan di kediaman kita. InsyaAllah apa-apa Allah nombor satu. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature, Section 7 Shah Alam. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor satu. Ya, Alhamdulillah settle rumah cantik Dian episod yang ke-7. So terima kasih Puan Azian sebab terima kami Apek dengan tim lain kata untuk buat tour lah dekat rumah Puan. Jadi akak abang kalau nak tahu next nanti rumah apa, nantikan episod seterusnya. Jadi akak abang ingat nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor satu.